Cik, ya Allah, selamat datang. Selamat datang ke Chenmark Subang. Chenmark sini je Subang ni memang famous kat Subang ni, dekat tepi airport. Nanti kita ada buat promo Ramadan iftar dekat sini macam-macam. Cik, selamat datang cik. Cik sihat tu, cik dah makan ke? Jom, kita makan dulu jom. Okey cik, mau order apa? Saya nak cendol campur satu, sup daging satu, sate saya nak ayam 5 cucuk, daging 5 cucuk. Itu saja. Ya. Okay. Belum. Oh, not yet? Oh, sorry. I thought you were finished already. I'm sorry. Enjoy your eat. Sorry. Ni siapa punya budak mi kari ni? Mana sedap ni, geram. Tengok kan dia yang makan kan. Mi kari, siapa punya mi kari? Cik, ni chicken tender cik order tadi kan? Ini chicken tender special tau kat sini. Dia ada 3 sos lain-lain. Ada garlic sauce, ada cheese sauce dengan Korean sauce. Saya tak order. Cik tak order? Alamak. Kalau tak order, mubazir cik. Kan? Kena macam mana? Kalau cik tak order, saya lah kena makan. Sedap ni cik. Ada 3 sos. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ini we punya makanan sudah siap Sup daging. Wah, banyak special ini. Tapi sup daging saja kah? Kita mau order lain Kita macam-macam lagi ada Kita ada cendol, ABC. Macam-macam ada. Mau order? Mau order lah Mau. Tahu tak kenapa pisang goreng cheese ni tak manis sangat? Tak tahu? Tak tahu. Sebab manisnya semua kat awak. Makanlah. Kedai ni memang famous tau. Dia hari-hari buka daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 11 malam. Abang saya selalu datang sini dengan jiran dia. Dia makan asam laksa ni lah. Asam laksa dia hari-hari dia order. Ini kita punya menu special dekat sini. Siakap talam. Kalau makan ni confirm tak menyesal lah. By the way, kalau makan ni kalau tak sedap beritahu saya. Biar saya sound budak-budak saya. Maklum lah saya bos kat sini. Alamak. Sekejap bang ada bos saya datang pula. Sekejap. Kita sambung kerja sekejap. Makan. Oh, ni cendol Terima kasih.